Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengulas sedikit sebanyak tentang isu yang banyak kali disebut soal pertanian. Kita bincang lama pertanian ini dan ada pandangan mengatakan seolah-olah kerajaan, Kementerian Pertanian ini tak ambil tindakan. 2 tahun berlalu seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan diambil. Sedangkan faktanya kita pun mendengar jawapan daripada Menteri, Timbalan Menteri, pelbagai tindakan diambil. Subsidi beras putih import kepada rakyat Sabah, Sarawak dan Labuan, skim subsidi harga padi daripada 360 ke 500 ringgit, harga lantai pertama kali dinaikkan daripada 1,100 kepada 1,500 dan bermacam lagi. Tetapi sudah tentulah isu beras ini bukan suatu benda yang boleh diselesaikan dengan mudah, kerana kita pun tahu tahap sara diri ataupun SSL negara kita ini rendah dan itu bukan baru berlaku. Tetapi yang menjadi masalah apabila ada negara-negara yang melaksanakan dasar perlindungan, protectionism, mereka mengawal import beras mereka yang menyebabkan jumlah yang diimport ke negara kita itu berkurangan. Dan kalau pandangan mengatakan bahawa kerajaan tidak memberikan apa-apa kepada pesawat, saya nak sebutkan masalah terbesar kita ialah kerana kerajaan terdahulu telah menandatangani satu kontrak memberikan hak mutlak, bukan lagi kartel tetapi monopoli. Dia kalau kartel ni dia oligopoli, dia ada banyak pemain. Tetapi kalau monopoli ni memang betul-betul satu, monogami, kahwin satu. Monopoli ni satu pengeluar, dan bila satu pengeluar tunggal dia boleh kontrol harga dia. Sebab itu kita tak boleh, sebahagian besar daripada kuasa kerajaan sebenarnya telah diserahkan kepada Bernas. Ini kesilapan keputusan pemimpin terdahulu yang seharusnya kita renungi dan kita insaf. Jangan kita menyalahkan orang. Kerajaan sekarang ini menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Bayangkan kontrak diberi sehingga 10 tahun, bukan 2 tahun. Kita terpaksa tunggu 2031 untuk selesaikan masalah beras ini. Dan kita ada yang sebelum disambung, kalau perjanjian itu ataupun kontrak itu selama 10 tahun dan atas dasar kepentingan negara, apakah kita tidak boleh lihat semula sebelum sampai 10 tahun dan berbincang dengan syarikat berkenaan Bernas supaya kontrak itu dilihat dan diubah sebelum sampai tempoh? Agak munasabah atau tidak? Dia betul yang dipertua, bila kita dah tanda tangan kontrak ini, kita dah tak boleh untuk batalkan, melainkan kita terpaksa bayar pampasan yang tinggi, dan sudah tentu itu akan lebih membebankan negara. Tetapi apa yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, boleh saya mencelah, yang kontrak termasukkan adalah konsesi, bukan? Ya, konsesi. Kalau konsesi dia ada tanggungjawab masing-masing. Kerajaan ada tanggungjawab, pemegang konsesi pun ada tanggungjawab. Jadi kalau dia melanggar terma yang ada dalam kontrak itu, mengapa pula tidak kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap dia? Saya rasa boleh. It doesn't mean that kalau 10 tahun biar 10 tahun konsesi, tak macam tu. Okey, dia betul. Memang Bernas ini walaupun diberikan kontrak, dia ada 10 obligasi dia yang kerajaan tetapkan. Tetapi dia tidak berkait soal harga. Kebebasan untuk menetapkan harga itu masih pada Bernas. Dia berbeza Bernas yang 35 tahun yang lalu. Kalau kita bercakap Bernas yang 35 tahun yang lalu, itu berbeza. Kerana pada waktu itu Bernas bukan milikkan syarikat swasta. Bernas 35 tahun yang juga mendapat kontrak ini, dia 45% daripada saham, pegangan sahamnya itu memang milik pesawah. Maknanya keuntungan daripada Bernas itu memang pergi kepada pesawah, digunakan oleh pesawah tempatan kita untuk membangunkan peralatan, membangunkan industri padi tempatan. Tetapi hari ini berbeza. Sebab itu apa yang dibuat oleh Perdana Menteri, kita hanya boleh berunding. Kita hanya boleh berunding, dan alhamdulillah Bernas ini pengurusinya juga seorang yang dermawan, dia bersetuju. Saya ingat bagi 30 juta setahun kepada pesawah. Ini beza Perdana Menteri yang kita ada dengan Perdana Menteri yang tarik sumbangan derma masuk parti dia. Itu saya ingat perbezaan kepimpinan madani ini dalam menyelesaikan masalah.